طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمن Selamat datang semua. Untuk perbincangan kita kali ini, kita akan lihat satu topik yang agak menarik dan boleh tahan kontroversial. Kita akan kaji sumber-sumber yang anda kongsikan yang mendakwa Nabi Muhammad SAW sebenarnya telah diramalkan dalam kitab-kitab suci Hindu kuno. Jadi, misi kita di sini adalah untuk membedah hujah-hujah utama dari sumber ini. Untuk anda semua. Tepat. Kita ada rujukan kepada Bhavishya Purana, ada tentang Kalki Avatar, Rig Veda dan juga Samaveda. Baiklah, mari kita rungkai perkara ini. Kita akan tengok satu persatu supaya anda dapat gambaran yang jelas. Betul tu. Kita akan lihat macam mana sumber ni membina hujahnya langkah demi langkah. Ia macam satu kerja detektif lah. Kita cuba hubungkan titik-titik merentasi teks-teks kuno ni, tafsiran bahasa dan persamaan naratif. Tujuannya supaya anda faham asas di sebalik setiap dakwaan yang dikemukakan. Okey, jom kita mulakan. Kita mulakan dengan bukti yang paling terus terang dalam sumber ni. Ia datang dari sebuah teks yang dinamakan Bhavishya Purana. Apa sebenarnya yang dikatakan oleh teks ni? Syekh, Bhavishya Purana ni namanya sendiri pun dah menarik. Maksudnya lebih kurang kisah masa depan. Jadi memang banyak berkisah tentang ramalan. Menurut sumber yang kita kaji ni, ada satu bahagian yang spesifik. Prati Sarahgah Parvatika, Khan 3, Adyah 3, Shloka 5 hingga 8. Spesifik betul tu. Ya, sangat spesifik. Dan di sinilah sumber tersebut mendakwa. Teks ini menyebut tentang kemunculan seorang guru rohani. Dan yang paling mengejutkan, nama guru ni disebut dengan jelas. Muhammad. Tunggu. Bukan tafsiran atau kiasan. Sumber ni dakwa namanya memang disebut macam tu. Itulah hujah utama dia. Bukan setakat itu. Teks tu juga dikatakan bagi konteks tentang asal-usulnya. Dia kata individu ni akan datang dari kalangan Mleccha atau sesiapa saja yang tinggal di luar sempadan budaya dan geografi India. Jadi, dari awal lagi, ramalan ni dah letakkan dia di luar India. Dan di sinilah ia menjadi sangat menarik. Sebab saya faham, sumber ni bukan setakat sebut nama dan tempat. Dia bagi butiran yang sangat terperinci tentang pengikut-pengikutnya sekali. Betulkah? Betul. Dan perincian itu sangat-sangat spesifik. Sumber ni tekankan yang teks Purana tu rujuk pengikut-pengikut ni sebagai Musalman. Musalman? Wah, bunyinya dekat sangat tu. Kan? Dan ia senaraikan ciri-ciri mereka. Pertama, mereka akan bersunat. Kedua, mereka digambarkan sebagai orang yang simpan janggut tapi tak ada tocang. Yang mana tocang tu amalan biasa di India masa tu. Okey. Apa lagi? Ketiga, mereka akan membuat seruan yang kuat untuk beribadah. Yang mana sumber ni terus kaitkan dengan azan. Maksudnya seruan panggilan solat tu. Tepat. Dan yang terakhir, mereka akan makan daging haiwan, tapi ada satu pantang larangan yang sangat jelas, daging babi. Wow, itu senarai yang sangat terperinci. Bukan macam ramalan biasa yang cakap seorang pemimpin hebat akan muncul. Ini lebih kepada satu profil yang lengkap. Apa yang menarik di sini ialah cara sumber ni padankan setiap butiran tu satu persatu terus kepada amalan dalam Islam. Dibentangkan macam satu senarai semak yang menurut hujah ni ketepatannya tu sukar dinafikan. Daripada amalan fizikal, amalan ibadah sampai ke diet pemakanan. Semuanya macam ngam-ngam. Ya, seolah-olah sepadan. Malah sumber tu tambah lagi satu elemen naratif. Kononnya ada seorang raja tempatan namanya Raja Boj yang telah menyambut Mahadif Arab ni dengan penuh hormat dan memberinya gelaran kebanggaan umat manusia. Jadi, bukan sahaja seorang guru, tapi seorang tokoh yang diiktiraf, malah oleh pemerintah. Okey, hujah dari Bhavishya Purana ni memang sangat terus terang. Tapi sumber ni tak berhenti di situ kan? Dia beralih pula kepada pendekatan yang lebih macam kerja detektif.
iaitu memadankan corak kehidupan Nabi Muhammad dengan figura Kalki Avatar. Macam mana pula ceritanya di sini? Betul, pendekatan yang ini berbeza sikit. Dia tak lagi bergantung pada satu petikan terus, tapi lebih kepada mencari corak yang selari dalam biografi. Dalam tradisi Hindu, Kalki Avatar ni adalah avatar terakhir Vishnu yang dinantikan dia akan muncul pada akhir zaman untuk bantras kejahatan. Okey. Jadi, sumber yang kita kaji ni berhujah butiran hidup Kalki Avatar yang diramalkan tu ada persamaan yang luar biasa dengan riwayat hidup Nabi Muhammad. Persamaannya macam mana tu? Apa yang utama sekali? Dia mulakan dengan perkara paling asas, keluarga. Sumber ni merujuk kepada teks yang menyatakan nama bapa Kalki Avatar ialah Vishnu Yash. Vishnu Yash. Ya, dalam bahasa Sanskrit, nama ni kalau diterjemahkan bermaksud hamba Vishnu atau hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Itu terjemahan literal untuk nama bapa Nabi, Abdullah. Tepat sekali. Itu kaitan pertama yang sangat spesifik. Apa lagi? Mesti ada lagi kan? Sudah tentu. Seterusnya, nama ibu dia pula. Nama ibu Kalki Avatar disebut sebagai Sumani, yang menurut sumber ni membawa maksud aman atau tenang. Aminah, maksudnya pun lebih kurang sama. Ya, dilihat selari dengan makna nama ibu Nabi, Aminah. Jadi kita dah ada padanan makna nama untuk kedua-dua ibu dan bapa. Okey, dua persamaan dah. Tambah lagi, Kalki Avatar dikatakan akan lahir dalam suku yang paling mulia di kawasannya. Ini pula dipadankan dengan suku Quraisy, suku yang paling dihormati di Mekah pada waktu itu. Jadi padanan dibuat berdasarkan nama, makna nama dan status sosial suku. Nampaknya hujah ni dibina lapisan demi lapisan. Tepat. Dan lapisan seterusnya adalah peristiwa-peristiwa penting dalam hidupnya. Kalki Avatar diramalkan akan menerima pencerahan atau wahyu dari Tuhan di dalam sebuah gua di atas gunung. Macam pernah dengar cerita ni. Kan, sumber ni terus bandingkan dengan peristiwa Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hira. Itu satu persamaan yang sangat ketara. Ada lagi, satu lagi persamaan yang sangat kuat ialah tentang perjalanan ke langit. Ramalan tu menyatakan Kalki akan mengembara ke langit dengan menaiki seekor kuda putih bersayap. Burak. Ia dilihat sebagai cerminan kepada peristiwa Isra' Miraj di mana Nabi Muhammad mengembara menaiki burak. Jadi jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, hujah dia ialah persamaan ini terlalu banyak untuk jadi kebetulan semata-mata. Betul. Nama bapa, nama ibu, suku, wahyu dalam gua, perjalanan ke langit. Ia macam melukis potret yang sama tapi guna perkataan yang berbeza. Itulah intipati hujahnya. Tapi ada satu lagi penghubung utama yang dibuat oleh sumber ni. Boleh dikatakan macam paku terakhir untuk hujah Kalki Avatar ni. Apa dia tu? Dalam kitab Veda, avatar terakhir ini juga dirujuk dengan nama Narashansa. Narashansa. Ya, bila perkataan Sanskrit ni diterjemahkan secara literal, ia bermaksud manusia yang dipuji atau yang terpuji. Muhammad. Tepat. Makna ini adalah terjemahan yang 100% sama bagi nama Muhammad. Jadi hujah dia, walaupun nama tu bunyinya lain, maknanya adalah sama. Jadi kita dah lihat rujukan nama secara terus dari Bhavisha Purana dan sekarang padanan biografi dari Kalki Avatar. Seterusnya, sumber ini bawa kita lebih dalam lagi ke kitab Veda yang lebih kuno, Rig Veda dan Sama Veda. Kali ini fokus dia lebih kepada linguistik, kan? Ya, betul. Bahagian ni lebih teknikal sikit. Dia bergantung sepenuhnya pada analisis bahasa dan etimologi. Ia cuba cari jejak nama atau makna nama Nabi dalam teks-teks yang dianggap antara yang tertua dalam tamadun manusia. Okey, saya ada baca dalam sumber ni. Dia dakwa nama Ahmad, salah satu nama Nabi, disebut secara terus dalam Sama Veda. Betul ke dakwaan dia macam tu? Ya, itu satu dakwaan yang sangat berani yang dikemukakan. Sumber anda merujuk kepada Sama Veda, buku 2, bab 6, ayat 8. Dan dia dakwa teks itu berbunyi lebih kurang, Ahmad memperoleh syariat daripada Tuhannya. Kalau itu betul, ia bukan lagi soal tafsiran makna. Tepat. Ia adalah soal kewujudan nama itu sendiri secara verbatim dalam teks kuno tersebut. Itu memang satu dakwaan yang sangat-sangat besar. Okey, bagaimana pula dengan Rig Veda? Di sana, hujahnya lebih kepada tafsiran perkataan, kan? Saya ada terbaca tentang perkataan mamah. Betul.
Untuk Rig Veda, pendekatannya serupa dengan hujah Narashansa tadi. Sumber ini merujuk kepada buku V, bab 27 ayat 1 yang mengandungi perkataan mamah atau mamahah. Mama. Ya, hujah yang dibina adalah perkataan ini datang dari akar kata Sanskrit ma yang bermaksud memuji atau mengagungkan. Jadi, melalui proses linguistik, ia dikatakan membentuk perkataan yang bermaksud yang dipuji. Sekali lagi, padanan linguistik yang tepat untuk Muhammad. Tepat sekali. Dan adakah konteks ayat itu sendiri menyokong hujah ni? Menurut sumber tersebut, ya. Ayat yang sama dikatakan turut menggambarkan sifat-sifat individu ini sebagai seorang yang jujur, kuat dan sangat pemurah dengan pemberiannya. Okey, ciri-ciri yang positif. Malah lebih menarik lagi, sumber anda mendakwa ayat ini juga mengandungi frasa yang boleh ditafsirkan sebagai rahmat sekalian alam. Rahmatan lil alamin. Ya, Itu gelaran yang sangat sinonim dengan Nabi Muhammad. ya, sangat sinonim. Ini menimbulkan satu persoalan penting. Macam mana ya tafsiran linguistik macam ni dibuat? Nampaknya hujah ni sangat bergantung pada cara pakar bahasa menghubungkan akar kata Sanskrit purba dengan nama dalam bahasa Arab. Dua keluarga bahasa yang berbeza tu. Tepat. Dan ini adalah sejenis bukti yang sangat berbeza berbanding dua yang pertama tadi. Macam mana bezanya tu? Macam ni, bukti dari Bhavishya Purana tu, ia macam satu pengakuan saksi. Sangat terus terang. Bukti dari naratif Kalki Avatar pula, ia macam padanan profil oleh seorang detektif. Mencari corak. Betul. Manakala bukti dari Veda ni itulah, ia lebih macam satu analisis forensik oleh seorang ahli linguistik. Setiap satunya memerlukan cara penilaian yang berbeza. Jadi, apa maksud semua ini? Kalau kita cuba simpulkan, sumber yang anda berikan ni sebenarnya sedang membentangkan satu kes. Satu kes yang dibina atas 3 tiang utama. Tepat sekali. Boleh kita rumuskan macam tu. Tiang pertama adalah hujah rujukan langsung, nama Muhammad dan ciri-ciri Musalman yang disebut dalam Bhavishya Purana. Okey, itu yang paling jelas. Tiang kedua, hujah padanan corak biografi, persamaan kisah hidup Nabi Muhammad dengan ramalan Kalki Avatar, termasuklah padanan makna nama Narasansa. Yang macam kerja detektif tu. Betul. Dan tiang ketiga adalah hujah jejak linguistik. Kewujudan atau tafsiran perkataan seperti Ahmad dan Mamah dalam Samaveda dan Rig Veda. Dan kesimpulan akhir yang cuba disampaikan oleh sumber ni, bila kita gabungkan ketiga-tiga hujah ni adalah sangat jelas. Ia berpendapat bahawa kewujudan ramalan-ramalan yang begitu terperinci dalam kitab-kitab yang wujud ratusan atau ribuan tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad adalah bukti kenabian beliau. Itulah intipati hujah yang dibentangkan dalam bahan rujukan anda. Ya, dan sebagai penutup, mungkin ada satu soalan yang menarik untuk anda semua fikirkan berdasarkan apa yang kita bincangkan hari ini. Okey. Sumber ni, dia bentangkan semua ni sebagai bukti yang jelas dan literal. Persoalan untuk anda renungkan ialah, di manakah garisan antara ramalan langsung dan tafsiran retrospektif? Maksudnya? Maksud saya, bila kita ambil teks-teks kuno ni yang ditulis dalam bahasa dan konteks budaya yang sangat berbeza dan kita tafsirkan berabad-abad kemudian dengan pengetahuan yang kita ada hari ini, sejauh manakah proses tafsiran itu sendiri yang membentuk apa yang kita temui? Oh, itu soalan yang bagus. Ini bukan untuk menyokong atau menolak dakwaan dalam sumber anda, tapi lebih kepada satu ajakan untuk kita berfikir secara kritis tentang cara kita membina jambatan makna merentasi zaman, bahasa dan budaya. Bagaimana kita bezakan antara apa yang tertulis dalam teks dengan apa yang kita baca daripadanya. Sesuatu untuk difikirkan. السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا